Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama Ustazah Amirah untuk subjek akhlak. Pada hari ini kita akan belajar tentang adab makan dan minum. Semua yang kita buat mesti dalam keadaan yang beradab, termasuklah apabila kita ingin makan dan minum. Hari ini kita akan mempelajari 4 isi utama, iaitu yang pertama sekali doa sebelum makan, yang kedua doa selepas makan, yang ketiga amalan-amalan sebelum makan, dan terakhir sekali amalan-amalan sebelum minum. Jom kita teruskan. Kita makan sebelum waktu lapar. Yang kedua, kita berhenti sebelum kenyang. Berhenti sebelum kenyang merupakan sunnah Rasulullah SAW yang wajar kita ikuti. Yang ketiga, kita membaca doa sebelum makan. Mesti murid-murid masih ingat kan doa sebelum makan? Doa yang kita baca sebelum kita menjamah makanan. Yang keempat, kita membaca doa selepas makan. Yang kelima, kita menghadap makanan dengan sopan. Apabila kita berhadapan dengan makanan, kita tidak boleh gelojoh. Seterusnya, yang pertama kita akan tengok ataupun kita akan lihat doa sebelum makan. Seterusnya, yang kedua, kita akan lihat doa selepas makan. Okey, yang ketiga, amalan-amalan sebelum makan. Apa yang kita perlu buat sebelum kita menjamah makanan? Yang pertama, kita membaca bismillah dan doa sebelum makan. Yang kedua, kita membaca alhamdulillah dan doa selepas makan. Dan yang ketiga, kita kena ambil makanan di tepi pinggan dahulu. Maksudnya, kita kena ambil makanan yang berhampiran dengan kita terlebih dahulu. Yang keempat, ambil lauk yang dekat dengan kita. Yang kelima, menyuap makanan dengan sederhana. Kita tidak boleh gelojoh. Okey, seterusnya yang keempat, amalan-amalan sebelum minum. Amalan-amalan sebelum minum ada 5. Yang pertama, tuang air minuman dengan berhati-hati. Yang kedua, tidak minum air yang terlalu panas. Apabila kita minum air yang terlalu panas, takut-takut lidah kita akan melecur. Yang ketiga, minum sedikit-sedikit. Yang keempat, minum sambil duduk. Tidak boleh minum sambil berdiri. Yang kelima, minum menggunakan tangan kanan. Begitu juga dengan makan, kita mesti makan dan minum menggunakan tangan kanan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Diharapnya ia bermanfaat untuk semua. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.